Bang Zack bersama Kak Ila pagi ini. Betul. Sementara tu yang ada dekat dalam live kita, tap-tap screen. Betul. Share. Bantu kami tap-tap screen, boleh share juga live kami. Sebab topik kita pagi ini adalah berkenaan dengan derma siswa. Betul. B40 JPA. Kita sangat bertuah ya Kak Ila ya. Hari ini kita dapat tetamu yang sangat bertuah, yang kita dah puas, kita rancang dah kita punya jadual. Hari ini, hari Jumaat baru kita dapat ke lapangan, kita dapat bersama-sama. So mohon adik-adik semua kita share kepada semua sebab kami dimaklumkan hampir 10,000 ya. Ya, 9,520 orang yang calon yang telah dijayakan dan mendapat tawaran derma siswa B40 JPA. Dan juga selain daripada derma siswa B40 JPA, kita ada 3 sebenarnya di bawah. Betul. Kita selain itu kita ada 3 juga yang penajaan. Yang pertama derma siswa B40 TVET, lebih kurang seramai 600 pelajar tawaran mentoring. 600 tawaran, yang tu kepada siapa je tu? KPT. Dia tak betul, banyak under KPT. JPKK, Unimap dan juga UTHM. Betul. Dan yang kedua kita ada derma siswa Brighter Future MyBF, Yayasan Tenaga Nasional ataupun YTN, yang ni ada 100 je. 100 dan khususnya untuk pelajar daripada JPPKK Politeknik. Sangat betul. Community 100 yang bertuah. Dan yang paling hot sekali, terhangat di pasaran. Betul. Kita ada derma siswa B40 DB40. Tajaan daripada JPA. Jabatan Perkhidmatan Awal, sebanyak berapa tu? Ish, kita tak boleh sebut. Kita nanti-nantikan kita punya pengumuman khas sebentar nanti. Okay? So apa pun, Abang Zack dengan Kak Ila semua nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya. Kena faham term derma siswa. Adik-adik tak mohon. Ini kita diberi hadiah secara percuma. So maksudnya tak payah bayar balik Bang Zack? Itu apa-apa semua kita kumpulkan soalan tu. Dan lagi kita ada sebab apa tahu Bang Zack? Kak Ila jealous juga. Kak Ila ni pun PTPTN pun tak payah bayar lagi. Jangan cakap Kak Ila, janji kita bayar. Ni rezeki adik-adik ni, rezeki anak-anak ni. Kak Ila pun tak bayar lagi. Ini derma siswa tak payah bayar. Betul. So bagi yang dah dapat tu, korang terima je lah. Jangan fikir banyak. Dapat tawaran dengan bersekali derma siswa, patutnya adik adalah yang paling bertuah. Tanpa membuang masa, sepatutnya klik setuju terima permohonan ke UPU online. Ya, betul. Dan juga permohonan untuk UPU online, kita boleh recap semula berapa banyak permohonan yang kita buat. Okey. Kita pada tahun 2024 kita dah mendapat data pelajar yang mendaftar sehingga 396,000 yang mendaftar SPM, dan kita mendapat permohonan ke UPU sebanyak 224,000 Kak Ila. Ya, betul. Ramai. Begitu banyak, betul. Puas sistem kita nak menjayakan. Dan yang layak, yang mendapat tawaran daripada 224,000 yang memohon, dan yang mendapat tawaran hanya 150,000 sahaja. So di situ Kak Ila. Ya, dan juga berbaki sebenarnya kalau katakan yang tak dapat tu ramai. Lebih kurang 73,514 yang tak mendapat mana-mana tawaran. Betul. So jadi terlalu ramai ya. 73,000 rakyat di luar sana yang tak dapat sebarang tempat di IPTA. So yang dah dapat tu Kak Ila nasihatkan tu terimalah. Betul, terimalah dengan bersyukur. Walaupun pilihan ke-12. Betul, itu tetap pilihan anda. Okey, kita nak betulkan fakta ya. Pilihan yang UPU keluarkan ini adalah berdasarkan pilihan anda. Bukannya kita keluar daripada luar pilihan. Sebab kami dapat juga info, kata kami ditawarkan program yang bukan saya pilih cik, saya tak pilih, anak saya tak pilih. Tak. Tengok. Sebenarnya kalau memang kita tengok kat sini hangat So pagi ni pun dah banyak soalan Betul. Kita bawakan kumpul. panel kita lawa. Betul. Dia datang tapi kita kata lawanya. Okay. Lawa bersama Kak Nani. Itu nama dia. Nama glamour dia. Sebanyak soalan. Saya nak tanya kenapa saya tak boleh nak masuk link derma siswa untuk terima tawaran derma siswa melalui UPU. Okey. Tu semua kumpulkan dulu. Adik-adik, soalan parents yang banyak lah tengok kat TikTok malam-malam banyak soalan. So kita bawakan khas pagi ini di studio UPU. Kita nak jemput lah sebenarnya. Kita boleh jemput lah biasa. Kita jemput Bang Jip. Dan juga bersama dengan panel kita. Puan Syazwani. Okey, nama penuhnya. Okey, sebentar. Ataupun lebih kita namakan dia sebentar nanti kita akan beri laluan kepada Banjib, iaitu pengarah BKPA kita. Dan akan bersama tetamu jemputan kita Puan Syazwani binti Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Penawaran Kluster Pembangunan Strategik Pelajar Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA. Betapa bertuahnya adik-adik dan semua penonton secara di atas talian hari ini berdapat bersama pada pagi ini. Sementara tap screen dan share live kita, kita nak semua orang masuk dan juga faham sebenarnya apa itu derma siswa B40 JPA. Okey, kita jemput ke studio kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bang Jip. Okey, seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi oleh Kak Ila dan Bang Zack. So, hari ini kita ada sesi khas bersama dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA. Bersama-sama kita adalah Puan Syazwani binti Ahmad,
Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Penawaran Kluster Pembangunan Strategik Pelajar Bahagian Pembangunan Badan Insan JPA. Panjang betul Betul. Apa khabar Puan Wani pagi ni? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Terima kasih. So, seperti adik-adik sedia maklum, kita dah memasuki hari kelima. Hari ni 20 Jun 2025. 5 hari lah kita dah buat hebahan rasmi keputusan UPU online bagi lepasan SPM sesi akademik 25-26 untuk kemasukan ke program sijil, diploma dan juga asasi. Jadi kepada adik-adik yang mungkin belum semak, belum belum ambil apa-apa tindakan tu, kita berbaki lebih kurang 5 hari saja lagi sebab tempoh last klik setuju terima tawaran adalah 25 Jun, hari Rabu minggu depan jam 5 petang. Dan kepada adik-adik yang masih belum dapat tawaran, yang memohon rayuan melalui UPU online juga, serentak juga pada hari semakan 16 bulan 12 tengah hari itu, yang berjaya semak keputusan, yang tak berjaya terus kemukakan rayuan melalui UPU online sehingga 25 hari bulan juga. 25 Jun 2025 jam 5 petang. Baik, topik hari ini sangat menarik sebab ianya baru, sangat baru di peringkat KPT. Dan kita sangat-sangat berbangga dan juga sangat-sangat bersyukur kerana kesediaan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memberi derma siswa. So, kena ingat perkataan ni, dia derma siswa. Dia bukan beasiswa, dia bukan pinjaman. Dia adalah berbentuk derma siswa yang ditaja oleh pihak JPA. Kalau adik-adik yang semak tawaran UPU online, nampak aja tahniah program apa, universiti ataupun IPT mana. Lepas tu ada satu klausa menyatakan dengan tawaran tajaan program derma siswa B40 dalam kurungan DB40 tahun 2025 Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Untuk mengulas lanjut, saya serahkan kepada Puan Wani. So apa yang dimaksudkan derma siswa B40 ni dan kenapa ianya ditawarkan kepada calon-calon? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, ramai yang bertanya derma siswa B40 ni sebenarnya apa? Dia merupakan salah satu program penajaan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam yang mana merupakan satu-satunya yang masih lagi bersifat derma siswa kerana program tajaan kita yang lain telah pun bersifat pinjaman boleh ubah. Jadi derma siswa B40 ini kita khususkan untuk pelajar SPM tahun semasa. Okey, kata kuncinya adalah pelajar SPM tahun semasa yang memohon melalui UPU, memohon diploma di mana-mana IPTA termasuklah di politeknik maupun di universiti-universiti awam. Jadi kalau saya boleh kongsikan dulu syarat umum dan syarat khusus program ini. Silakan. Okey. Yang pertama, syarat khusus kita adalah mestilah warga negara Malaysia, okey, dan kemudian umur mesti tak berumur 19 ataupun 20 tahun lah ke bawah, dan kemudiannya mempunyai kesihatan yang baik dan juga tak ada penyakit kronik. Dan kita juga akan menyemak sebenarnya ibu dan atau ayah atau pelajar sendiri mungkin ada pernah pinjaman JPA, tidak ada senarai hitam. Okey, dan selain daripada itu juga kita menyemak pelajar-pelajar ini tidak ada mendapat tajaan lain selain daripada JPA. Dan macam saya tegaskan tadi, menduduki SPM pada tahun 2024 untuk kali yang pertama, dan juga dari segi pendapatan sosioekonominya adalah per kapita kurang daripada RM5,249. Okey, dan untuk tahun ni jumlah calon yang kita terima dalam pool kita ada sebanyak hampir 80,000 calon yang dikategorikan pendapatan per kapitanya kurang daripada RM5,249. Jadi saingan sangat sengit untuk tahun ni. Memang ramai yang dah mula telefon kami tanya kenapa tak dapat, walaupun mereka dapat itu, mereka dapat ini, tetapi saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik semua, kita punya ni sangat besar. Ada 80,000 orang. Baik. Dan pemilihan dilaksanakan oleh pihak JPA Betul. Bukan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun pihak UPU sendiri. Okey, bagaimana cara untuk menyemaknya? So begini adik-adik. Bila yang adik-adik semak melalui pautan semakan hebahan tawaran tempoh hari yang bermula pada 16 Jun tempoh hari, adik-adik akan nampak macam Banjit sebut tadi lah, tahniah program apa, di mana, dan ada pernyataan mendapat tajaan derma siswa ni, dan lepas tu ada link tu adalah link pautan universiti ataupun politeknik, college committee ataupun mara BPT yang adik-adik berjaya. So di mana ada pendetailan ataupun penjelasan lanjut tentang derma siswa B40 JPA ni di dalam link web UA masing-masing. Kita tak paparkan dua link di depan. Di depannya hanya ada satu link saja. Jadi adik-adik masuk link UA yang adik-adik berjaya tu. So di situ nanti akan adalah maklumat, akan ada infografik. Ada infografik
catat alir prosesnya dan ada link. Adik-adik kena isi link itulah. Itu adalah keperluan di peringkat JPA. Seperti yang tadi Puan Wani maklumkan, ada 80,000 lah calon-calon dan ianya telah disaring oleh pihak JPA. So nanti Puan Wani akan reveal lah berapa angka yang diberi derma siswa pada tahun ini. Kita berharap ini satu permulaan, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Pertama sudah pastinya dan bukan yang terakhir, untuk pihak JPA membantulah calon-calon dalam kalangan yang patut dan memang kata apa, mesti dibantu bagi memudahkan mereka membuat persediaan seterusnya mendaftar. Kalau kita tengok kat situ, Puan Wani ada juga dah mula masuk FA tu, tanya kalau M40 tak boleh ke? Okey, nanti Puan Wani boleh jawab. Okay. Lepas tu salam untuk STPM Staraf, bila boleh check? Ini soalan lain, tak apa, kita beritahu juga. Kita hari ini bersiaran khas untuk derma siswa B40 JPA. Tapi ada soalan yang mana Banji boleh jawab. Yang ini yang kita hebah 16 Jun ni hanyalah untuk lepasan SPM sahaja. Ke peringkat sijil asasi dan diploma, dan ada satu program lah sarjana muda ditawarkan oleh UiTM untuk adik-adik lepasan STPM setaraf, STP, matrik, asasi, diploma dan kelaikan setaraf lain-lain. Kita belum proses lagi, Dik, sebab keputusan STPM pun minggu depan baru keluar. Keputusan akhir matrikulasi, keputusan akhir asasi pun belum keluar lagi. Kita jangkakan insya-Allah pada awal September keputusan ke program sarjana muda akan dihebahkan nanti. Jadi adik-adik boleh letaklah dekat kalender tu reminder keputusan UPU online bagi ke program sarjana muda, insya-Allah pada awal September. Okey, Puan Wani, berbalik pada soalan yang tertera banyak soalan ni. Saya nak sentuh pasal sejarah dapat D. Okey, tadi saya baru cakap pasal syarat umum. Jadi syarat khusus kita adalah dia perlu dapat 5C. Sekurang-kurangnya 5C itu minimum syarat kita, tetapi dia kena dapat C untuk sejarah. Dan BM pun kena dapat C. Dan 3 mata pelajaran lain tu mesti dapat C lah. Itu yang kita kategorikan sebagai layak untuk JPA pertimbangkan derma siswa B40 ini. Betul. Apa-apa pun JPA hanya memilih setelah UPU buat proses menjayakan dahulu. Betul. Kena faham konsepnya. Betul. Bila kita di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun BKPA, Jabatan Pendidikan Tinggi ni membuat perprosesan melalui prinsip meritokrasi, calon-calon dah berjaya dan data itu kita bagi kepada pihak JPA dan JPA akan pilih lah mengikut yang disebut tadilah, syarat umum dan syarat khusus. Yang itu memang direct. Tadi ada soalan M40, boleh jawab direct lah kot tadi yang bermula tadi tu. Dah nama pun derma siswa B40, jadi kita memang utamakan mereka yang betul-betul berkeperluan B40, di mana berdasarkan data yang diberikan pada pihak kami, sebenarnya kita dah buat semakan dengan LHDN dan juga dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kita ada dah tagging mereka yang dapat bantuan STR dan juga pelbagai bantuan lain lah. Jadi dekat situ kita tahu mereka yang berkeperluan dan setiap B40 itu sendiri ada rankingnya. Maksudnya ada jumlah julat yang mereka layak kita pertimbangkan. Dan untuk makluman semua, kita bukan hanya melihat syarat sosioekonomi B40 itu sendiri, kita masih melihat syarat akademik pelajar-pelajar juga. Okey, dah ada soalan tu, terus jawab. Dia kata kalau pointer bawah 3, belum belajar lagi Didik. Ni nak bagi tajaan, nak bagi derma siswa untuk masuk belajar. Silakan. Tapi saya akan jawab. Dia kata kalau pointer kurang dari 3, kita akan batalkan tajaan ke tidak. Okey, sebenarnya hasrat kerajaan kita bagi, kerajaan madani ni kerajaan madani kita bagi kepada semua pelajar pergi belajar. Yang penting mesti graduasi. Diploma tu mesti graduasi. Syarat graduasi 2.0. 2.00. Jadi minta belajar betul-betul, jangan tarik diri, jangan menggagalkan diri sebab kita akan kutip balik. Kita akan tuntut balik apa yang kerajaan dah keluarkan. Jadi, kepada yang gagal. Kepada yang gagal. Jadi nasihat saya, belajar sungguh-sungguh, just make sure graduate. Untuk dengan kalau pelajar ni dapat derma siswa B40, just belajar dan habiskan belajar. Itu saja nasihat saya. Apple user tu tanya, soalan penting, tajaan sampai habis semester ke? Silakan Puan Wani. Ya, kita akan pelajar daripada first semester 1 sehingga habis belajar. Kalau extend macam mana? Kalau extend kita akan bergantunglah tengok kenapa, atas sebab sakit ataupun sebagainya, ataupun mengulang mata pelajaran, kita ada syarat-syarat kita lah selepas itu. Buat masa ni tajaan derma siswa mengikut bilangan semester yang sepatutnya lah. Betul. Faham. Jadi adik-adik jangan kira lah
soal pointer tu asalkan bergraduat. So di Universiti Awam Politeknik College Committee, saya rasa semuanya syarat bergraduat adalah minimum CGPA 2.00. Betul. Itu kira tengah-tengah lah tu. Kalau perfect 4.00 atau kita panggil 4 flat, ini tengah-tengah. Senang cerita, Kerajaan Madani sangat prihatin. Kementerian Pendidikan Tinggi menyambut keprihatinan Kerajaan Madani ini. Adik-adik mendapat tajaan derma siswa B40 Jabatan Perkhidmatan Awam melalui tawaran UPU online sahaja. Kan? Okey, ada beberapa soalan yang kita dah boleh jawab. Tadi dah tanya berapa jumlah tajaan tu, itu sat lagi lah kot. Yang itu kita bagi, nanti kita orang kata apa, anti climax nanti. Sabar dulu jumlah tajaan ni. Sebab saya nak tanya juga Pak Wani sebelum kita jawab soalan tu. Sebenarnya dalam link ataupun pautan JPA yang pelajar-pelajar ni masuk, dah nampak ke jumlah tajaan tu? Tidak. Okey. Yang pertama sekali, dia bersambung dengan syarat khusus tadi. Pelajar-pelajar semua perlu melapor diri dululah. Itu syarat wajib kita. Selain daripada dapat tawaran UPU, dia juga perlu melapor diri ke institusi yang telah ditawarkan. Pada masa ini, kita tak benarkan pelajar-pelajar tukar kursus ataupun tukar universiti lah. Sebab dah ada yang telefon kami, tanya dia dapat tawaran UiTM. Tetapi dia nak tukar ke Uniza. Tak boleh. Dia kata boleh tak dia nak carry di B40 tu, tajaan tersebut. Kita kata tak boleh lah. Tak boleh. Memang sebab tu kita dah kata, sorry Pak Wani saya campur sikit. Sebab tu kita dah maklumkan dalam dasar kita di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, di peringkat UPU, di mana-mana pun kita dah cakap tawaran UPU online adalah muktamad. Calon-calon telah ditawarkan program-program di dalam pilihan mereka sendiri. So tak boleh tukar. Kalau tukar, tak boleh tukar lah. Kalau tukar macam mana kan? Sebab tajaan tu memang dah dipilih oleh JPA untuk program itu di institusi itu sahaja. Jadi kena ingat, itu rezeki adik-adik ni. Dah jaya dalam pilihan. Tak kira dah pilihan 1, 2, 3, walaupun pilihan 10, 11, 12 pun, dengan keprihatinan Kerajaan Madani dah bagi lagi derma siswa. Kenapa mesti nak tukar program, nak tukar universiti? Kalau tukar tu, kesianlah kat ibu bapa adik-adik. Yang ini telah dipilih dalam kumpulan B40 yang penerima STR dah disahkan oleh apa orang kata, agensi-agensi induk, ICU, JPM, LHDN, Jabatan Kebajikan Masyarakat semua dah mengesahkan. Mungkin ibu bapa tak tahu, adik-adik pula sendiri nak merayu tukar-tukar semua. Tapi kita yakin permohonan pertukaran ni memang kita kata muktamad. Di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, di peringkat UPU, tawaran muktamad. Jadi adik-adik jangan tolak. Tengok kalau dapat tawaran JPA itu tak minat tapi tak bagi tahu ibu bapa, tiba-tiba cakap tak dapat tawaran ataupun menolak dalam senyap. Jadi kesian ibu bapa adik-adik. Ini kerajaan dah prihatin, dah bagi membantu meringankan beban. Terima tawaran tu, pergi belajar, mulakan hidup di campus life ataupun lalui campus life. Kejar cita-cita adik-adik. Minat insya-Allah boleh boleh dipupuk. Kalau kata tu pilihan ke-12 memang diisi, nama pun pilihan, tapi minatnya mungkin minat yang ke-12 tapi boleh dipupuk insya-Allah dengan tajaan yang diberikan. Okey, apa lagi? Ada tadi 2-3 soalan Puan Wani. Kita dalam fasa rayuan. Adakah nanti masa hebat rayuan UPU ada lagi calon-calon yang boleh diberi tajaan oleh JPA? Pada masa ini kita telah rankingkan pelajar. Macam tadi Cik Raifah Bang Ji cakap ada almost 80,000 calon B40. Jadi kita telah rankingkan pelajar-pelajar daripada nombor 1 sampai nombor 80,000. Jadi jika ada yang menolak, kita akan mengambil kira lah mana-mana yang menolak tu bidang apa. Jadi kita akan tengok bidang yang sama untuk kita bagi yang menolak tu, rankingnya kita naikkan dan kita bagi kepada mereka yang berkeperluan tu. Maksudnya yang rayuan untuk UPU tidak termasuklah pada masa ini. Maknanya masa hebahan rayuan UPU nanti kita jangkakan pada Julai 2025 ni tak adalah. Maknanya dia akan keluar masa perdana ni sajalah kan. Okey, faham. Okey, maknanya kalau yang tawaran asal ni kalau ada yang menolak, jadi mungkin JP akan buat inisiatif cari lagi lah ranking-ranking yang seterusnya yang dapat tawaran tapi tak dapat tawaran derma siswa, mungkin JP akan re-offer balik semula macam itulah. Okey, tak apalah. Yang itu kita serahkan kepada urusan, tapi maksudnya tawaran ni akan dia datang pada hebahan perdana sajalah. Buat masa ini untuk pelaksanaan pada tahun ini. Tahun-tahun mendatang siapa tahu kan, insya-Allah mungkin JPA lebih orang kata apa, boleh mengembangkan lagi. Okey, macam mana nak tahu kita dapat derma siswa di Politeknik? Kena tengok dekat pautan. Kalau ikutkan tajaan tempoh hari termasuk ke Politeknik, ada kan? Ada termasuk. Ada termasuk. Saya ulang balik, bagaimana cara nak menyemak derma siswa ni? Satu, yang pertama terpampang di awal semakan UPU online. Di awal semakan UPU online, tuan-tuan ataupun anak-anak, adik-adik, ibu bapa semak kan guna 5 pautan kita sediakan. Pautan jpt.utm.my, jpt.umt, jpt.uum, jpt.unimas, jpt.ums. 5 universiti itu sebagai agensi hebahan saja.
Kalau ada yang tak semak lagi kata, saya tak mohon UMT, kenapa nak semak guna UMT punya link? Tak. 5 universiti itu membantu kami menyediakan 5 link untuk semak. Tapi keputusannya sama je. Semak dekat link UMT pun sama, link UTM pun sama, link UMS, link Unimas pun sama. Adik-adik akan dapat keputusan yang sama juga. Itu adalah untuk bantuan semakan saja. Di samping 5 pautan tu, kita ada satu lagi melalui UPU Pocket lah, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan oleh pihak Bahagian Kemasukan Pelajar atau UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi, boleh semak kat situ juga. Okey, itu satu. Bila dah semak dekat situ, nampak tahniah. Nama sekian-sekian, nombor IC sekian-sekian, berjaya program sekian-sekian di universiti sekian-sekian, terus semak surat tawaran di pautan universiti itu. Contoh dapat tadi kata diploma perakaunan, politeknik apa-apa, lepas tu ada pautan politeknik, pergi kat pautan politeknik tu, di dalam pautan politeknik tu bawa akan nampak infografik berkenaan dengan derma siswa B40 JPA dan link JPA yang adik-adik kena masuk. Tadi Puan Wani dah tekankan, sikit saya nak tambah. Puan Wani kata syaratnya adalah kena mendaftar dahulu. Okey, boleh Puan Wani detailkan tak maksudnya? Apa nama tu? Atau ada pautan dekat atas tu, adik-adik pun boleh tekan. Tapi yang dapat je lah, yang tak dapat tak boleh tekan lah. Yang dapat tawaran UPU, yang ada terima derma siswa tu, boleh, kita dah bagilah, kita dah share dah link tu, boleh semak di sini. Tapi Puan Wani kata tadi kena mendaftar, buktikan adik-adik dah mendaftar fizikal, dah hadir di kampus, dah terima tawaran daftar di kampus, barulah tak jaga masuk. Mungkin Puan Wani boleh detailkan sikit, maksudnya nak pergi tu macam mana, pakai duit sendiri dulu ke, atau minta pengecualian ke apa, silakan. Okey, pada masa ini dia ada 2 pilihan lah. Sama ada pihak ibu bapa, saya tengok banyak soalan tanya nak kena bayar yuran dulu ke macam mana. Memandangkan kita perlu pastikan anak-anak ni pergi mendaftar dulu. Antara pilihan yang ibu bapa ada ialah, saya dimaklumkan ada setengah universiti mereka mengecualikan bayaran awal, di mana mereka tahu pelajar-pelajar ini ditagging sebagai penerima derma siswa B40. Namun demikian, saya mohon ibu bapa ataupun pelajar sendiri menyemak dengan institusi masing-masing berkenaan dengan yuran ini. Okey, sebab ini di bidang luar bidang kuasa JPA lah. Okey, dan seterusnya tadi ada tanya pasal mohon zakat. Okey, memandangkan kita punya allowance tu akan memang masuk lambat sedikit lah, sebab kita akan buat pengesahan pendaftaran pelajar. Jadi nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon one off zakat tersebut. Kita tak ada halangan. Cuma nanti kalau ada yang selain daripada one off, ada juga yang memohon bantuan bulanan. Jadi selepas masuk sahaja allowance derma siswa B40 daripada JPA, ibu bapa ataupun pelajar sendiri bolehlah hentikan bayaran zakat tersebut. Mungkin kita boleh bagi bantuan tu pada orang lain pula lah. Bila sahaja kita telah terima allowance tersebut. Baik. Ada soalan tadi Puan Wani daripada sahabat kita, daripada UMT, Encik Saiful. Dia tanya, bayaran nanti akan dibayar kepada universiti, dia punya yuran ke, atau kepada pelajar terus? Okey. Untuk maklumat ibu bapa kepada anak-anaknya yang berjaya dapat derma siswa B40 ni, semua allowance, termasuk allowance pengajian, allowance sehari hidup, allowance alat tulis, allowance buku, kita masukkan direct dalam akaun pelajar. Mana pelajar lah kena bayar sendiri yuran tu kepada universiti. Jangan pula ada pelajar yang ingat-ingat ataupun terlupa nak buat bayaran, dah buat beli motor ke apa ke. Nanti kan itulah, beli handphone, beli iPhone 16 Pro Max. Sebab cukup tu kalau nak buat beli kan. Jadi jangan pengaruh dia. Jangan. Kalau boleh ibu bapa simpanlah kad anak-anak, saya rasa untuk kebaikan masa hadapan macam tu. So harap terjawab maknanya bantuan derma siswa ni, terjaan derma siswa B40 JPA ni dibayar terus kepada akaun pelajar. Terus saya nampak tadi guna bank apa bank yang ada declare lah kot dia macam ni. Jangan risau, bank ni pun dah ramai ibu bapa yang call kami. Okey, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan penerima derma siswa, kami akan menggunakan bank Islam. Walau bagaimanapun tak perlu kelang kabut nak pergi buka bank Islam tu sekarang. Sebab kita JPA akan bukakan siap-siap untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Nanti bila allowance dah masuk, pelajar perlu ke bank untuk aktifkan akaun sahaja. Jadi sekarang ni fokus nak pergi mendaftar sahaja. Nanti bila allowance dah masuk, kita bank Islam akan hantar SMS kepada pelajar-pelajar untuk pergi activate di bank yang berhampiran lah. Tu ada soalan, perlu bayar balik tak lepas dapat derma siswa B40, nak mohon juga apa Yayasan Sarawak apa semua tu. Boleh share tak yang slide kita berkaitan derma siswa kita yang tunjuk infografik model penajaan JPA kita tu. Model tajaan JPA tunjuk. Tapi lah mana-mana pun, kalau Banji boleh ulas sikit lah, mana-mana tajaan dia tak boleh redundant, Dek. Bagilah peluang. Contoh, sekarang ni dah dapat PTPTN, dah tak boleh dapat lain, macam itulah.
Okey. Ramai yang tanya nak ada ikatan ke, nak kena bayar balik ke, nak kerja kerajaan ke. Okey, sebenarnya derma siswa ni satu-satunya penajaan JPA yang memang kita menaja pelajar yang sampai habis tamat kursus dengan jaya. Ikatan tempoh berkhidmat tak ada, kena bayar balik tak ada. Macam saya cakap awal tadi, saya cuma mohon ibu bapa nasihatkan anak-anak ataupun pelajar sendiri masuk live ni belajar bersungguh-sungguh je. Make sure habis belajar. Kalau tak habis belajar nanti kena bayar balik apa yang kita dah belanjakan. Nampak sini dia punya infografik sangat ringkas. Bentuk tajaan derma siswa. Perkataan dia, keyword dia derma siswa. Derma ni maknanya tak mohon didermakan, diberi, disumbangkan, ditaja. So mekanisme senang saja. Dapat mendaftar ataupun kena mendaftar dulu baru dapat duit dan belajar bersungguh-sungguh, tamatkan pengajian. Ikatan tempoh berkhidmat tiada. Ini derma siswa diberi oleh Kerajaan Madani kepada kumpulan-kumpulan yang telah disaring dan layak untuk ditaja. Bila anggaran masa dapat allowance tu? Okey, soalan-soalan ni memang. Memandangkan kita mengambil kira purata kemasukan pelajar adalah sehingga minggu ketiga September 2025. Jadi kalau paling awal pun insyaAllah by November. Tapi ini bukan yang tepat-tepatlah tempohnya. Dia boleh jadi juga memandangkan kita kerajaan akan tutup akaun pada bulan Disember. Dan paling lewat mungkin penghujung Januari lah, itu paling lewat. Tetapi paling awal insyaAllah pihak JP akan usahakan seawal bulan November 2025. Boleh tapi maksudnya kalau ada apa-apa perlukan kewangan semua tu dahulukan ataupun alternatif lain lah. Paling awal akan dimasukkan ke dalam akaun penerima derma siswa ni seawal November. Paling lewat pun Januari. Tapi saya yakin kalau everything okey, lancar. Sebab kita faham pendaftaran di agensi institusi universiti awam IPTA ni dia tak sama. Ada yang daftar sekitar bulan 8, tapi paling lewat pun kalau saya boleh bagi tahu kat sini, paling lewat pun hujung September. Pendaftaran fizikal lah hujung September. Tapi ada universiti juga membuat membuat pendaftaran secara dalam talian dulu. Lepas tu baru mendaftar fizikal. Yang itu nanti pihak JP akan dapatkan confirmation lah daripada UA yang berkenaan. Apa yang dimaksudkan dengan pendaftaran online dan bagaimana kan. Okey, apa lagi Puan Wani kita boleh respon kat situ soalan-soalannya? Okey, macam tadi dia kata dia dah buka Bank Islam, nanti macam mana? Kita akan detect. Sebenarnya bila kita hantar nama pelajar berdasarkan IC, Bank Islam akan detect lah nama pelajar dah ada akaun, jadi kita akan masukkan allowance ke dalam akaun sedia ada pelajar. Okey, saya rasa saya nak kongsikanlah carta alih penerimaan penajaan JPA kerana sehingga pagi ini baru sahaja 2,500 pelajar yang telah mengesahkan penerimaan dia untuk derma siswa B40. Maksudnya ada baki almost 7,000 orang yang belum membuat pengesahannya. Di samping itu juga ada yang dah semak seramai 222 orang tapi masih belum buat keputusan. Jadi saya minta buat istikharah, klik je lah setuju. Sebab anda ni saya kira tadi berdasarkan tawaran UPU 150,000 orang. Yang kita bagi di B40 ni seramai 9,530 orang. Dia dalam 0.6% saja. Tak sampai pun ni kan. Jadi minta adik-adik ataupun ibu bapa jangan susah hati. Terima je dulu. Kita akan taja belajar memang sampai habis ni. Betul. Saya nak tengok tadi soalan Puan Ina tadi. Dia kata anak dia dapat derma siswa B40 JPA. Alhamdulillah, tahniah. Tapi anak dia tolak tawaran. Atas sikit, turun lagi. Tak, maksudnya ke bawah lagi. Okey, anak dapat derma siswa tapi tolak tawaran diploma sebab tak minat kos tu. Janganlah kata tak minat Puan Ina, sebab kita jayakan tak ada luar pilihan. Semua dalam pilihan calon sendiri. Macam saya sebut tadi, persaingan berdasarkan meritokrasi, tertakluklah kepada rezeki program mana yang dapat. Kalau kata dapat pilihan ke-12 sekalipun, alhamdulillah JPA pick up program yang telah dijayakan oleh UPU pilihan ke-12 tersebut dan dah bagi derma siswa tajaan. Soalannya tadi, kalau tolak blacklist ke? Saya tak boleh nak jawab benda tu blacklist atau tidak. Tidak, sebab program penajaan dia akan di blacklist untuk program yang sama. So jadi program yang sama memang dah tak adalah untuk yang masa akan datang sebab anaknya hanya SPM sekali saja. Betul. Itu keyword dia. Tadi kata SPM 2024. Kalau tolak, maknanya nak mohon untuk UPU akan datang dah terkeluar lah daripada kumpulan yang sepatutnya ditaja. Itu keyword dia. Betul. Tapi kita ada tajaan lain lah di mana kita ada program. Tadi ada yang tanya, kalau lepas derma siswa ni ada program tajaan lain ke? Ya ada. Kalau yang dah habis diploma nanti, mana-mana tajaan derma siswa
kita ada program ijazah dalam negara. Memang untuk menyambunglah di peringkat tu. Tetapi itu memang pada dulu kot sama-sama saya pun ada kena mohon. Walau bagaimanapun derma siswa program ijazah dalam negara tu merupakan pinjaman boleh ubah. Dia bukan lagi derma siswa lah. Dan dia konsep pinjaman boleh ubah. Ayat pun dah beza Ini derma siswa, itu pinjaman boleh ubah, dan ada satu lagi biar siswa. Betul. Yang saya sefaham saya, betul kalau saya silap Puan Wani derma siswa ni adik-adik tak mohon, asalkan adik-adik berjaya UPU, JPA tengok program, tengok kelayakan kemampuan atau ekonomi keluarga, JPA bagi derma tu. Kalau betul. tak pinjaman boleh ubah, kena mohon. Betul. Kalau biasiswa pun kena mohon. Betul. Semua tu kena mohon. Tadi ada juga masih tanya soalan, mungkin dia baru masuk. Dia kata adakah perlu bayar yuran sendiri? Saya perlu ulang lagi lah. Pilihan ibu bapa yang ada, sama ada call semula kepada pihak universiti yang memberikan tawaran tu, sama ada dia boleh dikecualikan daripada membayar yuran, memandangkan dia merupakan tangguh, kita panggil tangguh. Tangguh bayar yuran tu lah, sebab duit akan allowance tu akan masuk, tapi kemudian jadi minta penangguhan bayaran dengan pihak universiti, atau pilihan lain minta bantuan zakat secara one off lah. Memang ada yang buat lah. Okey, faham. Itu inisiatif yang baik. Maksudnya ada beberapa wakil daripada universiti awam pun ada kat sini. Kan kita terpulang kepada ketetapan di peringkat universiti awam, sama ada boleh diberi penangguhan yuran. Sebab data-data yang dapat tajaan ni pun kita dah bagi pada universiti awam. Mereka tahu siapa yang dapat program di universiti mereka, siapa yang dapat tajaan. So mungkin pihak universiti boleh mengambil inisiatif menangguhkan sehingga bayaran derma siswa ni dimasukkan ke akaun calon pelajar-pelajar tersebut. Itu satu. Yang kedua, mungkin boleh dahulukan duit sendiri dulu. Bantuan-bantuan lain lah. Lepas tu yang ketiga tadi tu, mungkin kalau tak mampu boleh mohon zakat dululah, zakat one off untuk bayar yuran tu dulu. Mohon zakat one off untuk bayar yuran tu dulu. So nanti dah dapat duit tu nanti bolehlah guna untuk pembelajaran-pelajaran lain. Tadi saya nampak ada seorang dok tanya berulang-ulang, adakah dapat derma siswa ni dapat asrama? Ada dua perkara yang berbeza adik-adik. Derma siswa diberikan oleh JPA sebagai orang kata keprihatinan kerajaan madani untuk adik-adik mendaftar sebagai pelajar mendaftar sebagai pelajar dan belajar sehingga tamat. Tapi tentang dasar penempatan asrama itu tertakluk kepada bidang kuasa universiti itu sendiri, politeknik dan juga college community. Mereka ada ketetapannya. Sudah pasti setiap universiti awam tak mampu untuk menempatkan semua pelajarnya dalam asrama. Dia ada dasar-dasar berapa persennya. So yang itu kita pulang maklum kepada pihak universiti awam bagaimana ketetapan untuk asrama ni. Saya pasti universiti juga sangat-sangat prihatin. Di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang sangat prihatin, kita juga ada kumpulan-kumpulan B40 yang tak mampu untuk menyewa di luar, yang memohon asrama, insya-Allah akan dipertimbangkan. Dia begitulah. Dia dua perkara beza. Dia kata derma siswa ni JPA bagi setelah mendaftar untuk sebagai orang kata menampunglah hidup di alam pelajar tu di universiti, tapi ketetapan asrama everything itu di bawah kuasa universiti. Apa lagi Puan Wani kita boleh tengok? Saya nampak tadi dia kata lepas semakkan UPU kata dapat derma siswa B40 JPA, mana apa lagi nak buat? Okey, sebenarnya kita telah kongsikan juga dekat kita punya layar ni, di mana pelajar-pelajar perlu setuju terima. Perlu setuju terima, di mana dia perlu pergi ke institusi, link institusi yang ditawarkan tu untuk setuju terima dulu kursus yang ditawarkan. Baik. Kemudian langkah kedua, dia kena setuju terima penajaan kita. Betul. Tangkap layar ni adik-adik. Cincot. Okey. Kita kena gunakan bahasa Melayu yang betul. Screenshot screenshot. Tangkap layar ni, ini dah ada sebenarnya. Inilah infografik yang muat naik di dalam web setiap universiti yang adik-adik berjaya tu. Adik-adik yang dapat tajaan derma siswa masuk ke web link universiti berkenaan. Infografik ni ada. So itu step dia. Ikut je step ni, insya-Allah selamat dah akan dapat. Okey, tapi ada juga yang kata dia kata dah masuk dah dekat tempat yang setuju terima kursus tu dengan universiti, tapi tak jumpa cari link kami. Kalau susah sangat call UA tu. Okey, kalau dah susah sangat gori-gori tak jumpa, sama ada call universiti tu sendiri ataupun institusi tu sendiri, atau hantarkan email lah pada kami, cakap tak jumpa link tu. Okey, email kami penawaran lsp@jpa.gov.my. Tolong bagi tahu nama penuh, nama IC, jangan salam nak link. Jangan macam tu.
tu. Bagi tahu. Tanyalah JPA apa yang kabur. Okey. Jadi boleh emailkan kepada kami penawaran lsp@jpa.gov.my. Jangan tanya terus tau nak link apa. So bagi tahu nama penuh, IC, institusi mana dapat dan maklumkan masalah yang dihadapi. Kata tak jumpa link dan sebagainya. Kami akan jawab dan kongsikan link untuk penerimaan tajaan kami. Tu ada satu soalan tadi, soalan berulang. Tajaan akan diberi macam mana? Setiap bulan ke atau bagaimana? Silakan Puan Wani. Okey, tajaan JPA adalah mengikut bulan lah. Selalu kita akan bayar allowance kami secara setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Jadi selalunya sebagai contohlah yang ada mungkin daripada bulan Oktober sehingga bulan Mac. Okey. Kemudian diikuti oleh bulan April sehingga September. Tapi selalu yang berlaku, apa yang berlaku lah untuk contoh anak-anak poli lah, dia akan telefon tanya semester kedua dah nak masuk. Tapi duit belum masuk lagi. Kita tak ikut semester anak-anak semua. Ikut bulan? Kita ikut bulan. Okey, faham. Maknanya tadi Puan Wani cakap, insyaAllah seawal November, maknanya November tu akan dapat terus untuk 6 bulan. Betul. Gitu. Saya ringkaskan saja, senang. Maknanya kalau kata tadi JPA maklumkan, insya-Allah wang akan dikreditkan ke dalam akaun penerima tajaan seawal November, paling lewat by Januari, tapi dia akan masukkan terus untuk 6 bulan punya. Betul. Lepas tu another 6 month pun dia akan masuk pada bulan pertama, dia akan masukkan straight untuk 6 bulan punya. Betul. Jadi kena berjimat cermat, kena pandai menguruskan kewangan. Tak ada istilah nak mohon tambah top up, tak ada bawah ni. Tak ada. Itu saja jumlahnya. Dan jumlahnya masih tak reveal lagi. Okey. Masih tak reveal lagi. Kita tunggu dulu sebab kita nak jawab soalan-soalan nak bagi orang faham ni. Kalau dapat tawaran lain, apa tu tak apa. Derma siswa B40 ditanya sepenuhnya ke? Ya. Kita tanya sepenuhnya. Lepas derma turunkan sikit. Lepas derma siswa tadi dia kata apa je? Kalau tawaran tajaan tu ada 2 UiTM dan TVET, lepas tu boleh pilih salah satu ke? 2 UiTM. Dia, saya tak faham soalan Iska ni. Senang cerita. Tawaran yang ada diterima melalui UPU online, yang ada tawaran derma siswa, itu saja yang kita bicarakan pada hari ini. Betul. Selain daripada channel UPU online, kita tak boleh komen lah sebab bukan di bawah kawalan kita. Diploma Teknologi Maklumat layak ke? Dia tanya program tu. Layak. Tapi bukan itu saja, bukan program saja yang dipilih oleh JPA. Banyak lagi syarat-syarat yang tadi telah dinyatakan. Macam tadi ada ibu yang bertanya, boleh nak buat rayuan ke tak? Pada masa ini kita tak ada rayuan lah untuk derma siswa B40 ni. Walaupun dia kata syarat layak semua ikutlah. Tapi ranking. Itulah macam saya maklum tadi. Ranking saja sekat tahun ini ada nombor 1 sampai 80,000 lah yang dirankingkan. Memang semua orang lepas syarat tu. 80,000 tu adalah semua yang lepas syarat. Untuk makluman semualah. Baik. Pointer nak kekal berapa, Hidayah? Minimum 2.00. 2.00. Tapi jangan itu sasarannya. Sasarkan 4.00, Hidayah. Nak terima tawaran derma siswa lepas berdaftar tak? Sekarang. Kita nak tahu you nak terima ke tak nak sekarang, bukan lepas mendaftar. Ya. Bila tak ada permohonan, permohonan apa tu? Derma siswa ni dia tak ada permohonan, adik-adik. Adik-adik mohon dekat UPU macam kawan-kawan yang lain. Setelah adik-adik dijayakan oleh UPU, kita bagi maklumat yang berjaya secara meritokrasi oleh UPU ni kepada JPA. JPA yang buat pemilihan. Betul. Kota yang tolak adalah macam saya maklum tadi, ranking yang berkaitan akan naiklah berdasarkan program. Yang mana yang menolak tu dia akan naik secara automatik. Dia tanya kalau dapat derma siswa ni tak dapat PTPTN ke? Sepatutnya tidaklah. Satu tajaan saja. Satu tajaan. Tapi macam untuk persediaan awal, ada juga mereka tanya boleh tak minta PTPTN dulu. Lepas je obrolan ataupun nak mohon PTPTN boleh. Tapi bila dapat saja, saya ulang lagi, allowance hari hidup kita minta berhentikanlah PTPTN tu, ya. Dia macam ni, dalam permohonan UPU tu tempoh hari, adik-adik ada bagi declaration setuju ditawarkan WPP, wang pendahuluan pelbagai PTPTN. Kalau setuju, sementara nak tunggu tajaan derma siswa JPA ni masuk, mungkin adik-adik akan dibekalkan dulu 1,500 kalau saya tak silap. WPP PTPTN tu dapat. So nanti kalau adik-adik dah dapat derma siswa nanti, kena tamatkanlah PTPTN tu. Betul. So PTPTN 1,500 nanti kena bayarlah nanti selepas habis belajar bekerja. Tapi tak banyaklah, itu saja. Sebab selepas daripada itu adik-adik kena belajar menggunakan tajaan JPA ni. Cukuplah satu tajaan. Banyak-banyak nak buat apa, Dik? Nak buat belanja untuk belajar saja. Boleh ke bayar iuran lepas derma siswa? Boleh. Tanya kepada pihak UA berkenaan untuk buat penangguhan sebab tak mampu. Tanya. Saya tak boleh nak kata confirm boleh apa semua tu.
tu tertakluk kepada bidang kuasa universiti, politeknik, college committee yang berkenaan. Sebab mereka pun ada nama adik-adik yang telah dipilih sebagai penerima tarjaan derma siswa B40 JPA. Tadi saya nampak yang dekat bawah tu ada soalan. Itu soalan berulang. Lepas ada derma siswa B40, boleh mohon Yayasan Sarawak free laptop tak? Tak boleh lah tak kita. Tak boleh. Satu saja dia. Satu tajaan dia saja. Macam inilah Puan Wani, senang saya cakap lah kan. Ramai yang boleh yang perlu dibantu oleh kerajaan. Tak kira kerajaan madani, kerajaan negeri, yayasan dan sebagainya. Tetapi beginilah, konsep tajaan derma siswa ni seberapa ramai yang boleh ditaja. Betul. Yang boleh dibantu. Tapi kalau orang yang sama, 2-3 pihak yang membantu, so bagaimana dengan calon-calon yang lain yang layak untuk dibantu? Fahamkan ayat Banjib begitu je lah. Biarlah setiap calon kita individu dapat satu tajaan, okay, that's it. Yang orang lain nak taja dia tu, bagi kat orang sebelah ni pula yang tak dapat apa-apa ni. Begitulah konsepnya. Bagi peluang orang lain lah. Betul. Puan, kalau dah tertolak, huruf besar dia bagi tu. Kalau dah tertolak tajaan ni, bagaimana dapatkan balik? Silakan. Nanti kita tengok tak tahulah apa masalah sampai tertolak tu. Sebab kita tahu memang statistik ada yang menolak dah tawaran sebenarnya. Setakat pagi ni 10 orang. 10 orang menolak derma siswa. Mungkin kita termasuklah yang dengan ibu tadi yang menyatakan anak dia tak minat dengan diploma yang dia dapat tu, jadi dia pernah menolak. Tu salah seorang lah. Okey, kalau nak cancel tajaan derma siswa untuk Sarawak, dia nak juga nak tolak derma siswa Sarawak ke nak tolak derma siswa JPA ni, kita pun tak faham. Kalau nak tolak derma siswa kita, bolehlah ke dekat link yang kita sharekan tu, yang kongsikan tu, bolehlah menolak tawaran di situ untuk dapatkan di atas skrin ni ada tulisan merah tu, kita dah sharekan juga pautan kepada calon yang berjaya. Saya makan UPU menyatakan dia dapat derma siswa. Mungkin nak masuk ke link universiti nak cari ni, sepatutnya senang, semua orang jumpa. Boleh terus ke sini, kita dah bagi shortcut lah. Okey, kalau dapat tawaran lain, contohnya SPA, okey, minta ke Stop dulu. Kalau dapat lain, contohnya SPA tadi tu kan, dan berhenti diploma. Adakah dia boleh balik? Saya tahu sebab keputusan SPA dia selalunya keluarkan dalam bulan Januari. Dan memang SPA dia bekerja? Ya. Dia akan dapat yang tawaran separuh perubatan untuk menyambung dekat institusi latihan KKM. Selalu dapat mungkin kursus diploma nursing ke JTMP dan pelbagai lagi lah yang di bawah. Betul. Yang di bawah institusi latihan KKM, selalunya keputusan tu akan keluar dalam bulan Januari. Dan sekiranya pada ketika itu masih berbelah bagi nak sambung lagi belajar diploma yang sekarang ataupun nak ambil yang di ILKKM tu, adalah kita ingatkan duit yang kerajaan dah keluarkan kepada saudara-saudari kena bayar balik. Sebab kita anggap menarik diri daripada pengajian. Baik. Itu senang je mekanisme ada kan? Mekanisme ada tadi, diberi tajaan untuk menamatkan pengajian, tapi dalam pengajian menarik diri kerana menerima tawaran lain, yang itu kena bayar balik. Konsep mudah. Okey, kalau dapat derma siswa nak mohon sumbangan melanjutkan pengajian MAIP, boleh ke? Okey, saya pun saya dah ulang kali cakap untuk yang awal ni lah, sebab kita faham ibu bapa memerlukan bantuan awal untuk anak-anak lapor diri di institusi pengajian. Kita tak ada halangan sebab kita tahu allowance kita akan masuk lewat, tapi sekiranya bantuan yang diberikan itu secara berpanjangan, setiap bulan dapat. Jadi bila nanti dah dapat allowance sara hidup JPA, kita minta hentikanlah bantuan daripada majlis agama ataupun zakat. Kita bagi pula peluang orang lain untuk terima apa yang tuan-puan dah terima ataupun anak-anak tuan-puan dah terima. Okay. Macam mana nak terima JPA tu? Nak terima, pergi kat pautan, buat apa step yang diperlukan, setuju terima tawaran, nanti kita akan JPA akan dapatkan maklumat daripada universiti, adik dah mendaftar fizikal, sebab dia akan dapat selepas pendaftaran. Saya ulang balik, dia akan dapat selepas pendaftaran. Maknanya adik kena pergi mendaftar dahulu, mungkin sekitar paling awal bulan November lah. Betul. Paling lewat awal tahun depan baru tajaan ni akan dikreditkan ke dalam akaun adik-adik. Jadi kena pergi dahulu. Tak boleh tukar jurusan ke, tak boleh. Tawaran muktamad. Kita dah beri tawaran di dalam pilihan adik-adik. Adik-adik mohon dan telah dijayakan. Jadi tajaan ni JPA pilih adik-adik yang terpilih, yang layak pada program itu di tempat itu sahaja. Betul. Okey, tajaan ini sah sehingga degree ke? Tidak. Derma siswa B40 JPA ini tawarannya sah untuk belajar diploma sahaja. Okey. Kita keluar. Ada pertanyaan. Alhamdulillah nak dapat tawaran. Tahniah. Next step.
Untuk demo siswa ni JPA guna akaun apa? Ni mungkin baru masuk kot. Okey, yang baru masuk ni saya ulang tayang balik lah. Saya sebut balik. Untuk demo siswa B40 ni JPA akan menggunakan akaun Bank Islam. Tapi jangan susah hati, jangan kelang kabut nak pergi bank nak buka akaun Bank Islam. JPA akan tolong bukakan untuk buy IC lah. Anak tuan-tuan dan perempuan. Nanti bila allowance dah masuk, dia hanya perlu activate akaun, pergi ke Bank Islam yang berhasilan saja untuk buat kad. Okey, saya rasa saya percaya pihak JPA pasal ini adalah tahun pertama penajaan betul derma siswa B40 JPA ni berkolaborasi dengan UPU. Pasti dah ada orang kata apa soalan lazim. Nanti boleh pihak JPA share kan, sebab hari ni pun kita mungkin nampak beberapa soalan yang popular diulang, so boleh jadikan, boleh tambah dekat apa nama tu FAQ ataupun soalan lazim tu senang. Jadikan dalam bentuk infografik, pihak JPA share lah dengan kami juga. Kami akan menyebar luaskan lagi FAQ tu supaya membantu menjawab. Saya nampak tadi soalannya berkisar, kalau saya tadi, kalau saya boleh rangkumkan 10 soalan sebenarnya yang popular tadi. Sebenarnya soalan-soalan tu kepada mereka yang dapat derma siswa ni, kita akan ada sebenarnya infografik untuk kalau yang berjaya dapat. Kita dah tahu dah step 1 sampai step 7 apa yang pelajar perlu buat. Jadi saya faham mungkin dia pun tak tahu kan, benda ni baru untuk mereka. Ada yang anak pertama ataupun pertama kali dapat tawaran dan tiba-tiba nak bagi duit ni. Sekarang dia tahu je lah, maklum zaman-zaman sekarang dia ingat scam ke apa kan. Jangan risau, ini melalui pautan yang sah. Bahan pun melalui KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, melalui UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi, sah semuanya dek yang dalam ni. Yang sebalik daripada kami berdua ni, itu tak diragui. Kan? Yang ada akaun Bank Islam tu tak perlu susah hati. Dia akan masuk juga dalam akaun tu. Sebab kita ada IC pelajar dah. Tak payah buka lagi satu. Tak payah. Akaun Bank Islam dia akan tahu trace. Cuma kalau akaun bawah umur, itu yang perlu diambil perhatian lah. Sebab sekarang belum cukup umur 18 tahun. Jadi selalunya yang berlaku adalah akaun pelajar masih di bawah umur. Yang itu kena consult dengan Bank Islam lah. Okey. Mungkin nanti ada beberapa Abang Jib kena minta diri dulu, tapi Puan Wani mungkin boleh spend sedikit masa lagi bersama dengan Puan Ila atau Bang Zack. Cuma sebelum Bang Jib nak meninggalkan adik-adik ni, Bang Jib dah nasihat tadi kepada yang menerima tawaran UPU online yang kita mula hebahkan pada 16 Jun, hari Isnin yang lepas, 12 tengah hari. Dan dalam tawaran UPU online tu ternyata tertulis ayat yang derma siswa B40 Jabatan Perkhidmatan Awam tu syukur telah diberi derma siswa oleh Kerajaan Madani melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, mendaftarlah ke program itu, terimalah dengan tajaan itu. Tawaran muktamad, tak boleh tukar program, tak boleh tukar universiti. JPA dah pilih, JPA taja pada program itu, pada universiti itu. Mungkin sebelum Majid nak mengundurkan diri dan meninggalkan Puan Wani bersama tim Majid, berapa sebenarnya, boleh reveal kan? Boleh. Berapa sebenarnya tajaan derma siswa yang diberikan oleh JPA kepada calon-calon yang berjaya ni? Okey, untuk allowance sara hidup setiap bulan, allowance-nya adalah berjumlah RM730 sebulan. Dan kita ada juga allowance lain lah. Allowance pengajian tu berdasarkan tempat pengajian masing-masing, ada jumlahnya. Kemudian allowance buku adalah sebanyak RM400 yang kita akan bayar untuk 6 bulan, so 200. Dan yang bakinya tu allowance alat perkakas tu berdasarkan bidang pengajian pelajar. Baik. So RM730 sebulan Betul. selama 6 bulan, tapi akan dibayar terus untuk 6 bulan pada bulan pertama. Betul. Dia adik-adik dah harap lah lebih kurang dalam 4,000 lebih Betul. 4,000 lebih ditaja oleh JPA untuk 6 bulan lah. Untuk satu semester lah. JPA dia panggil bulan. Betul. Kalau kita di universiti kita panggil semester. Maknanya satu semester 4,000 lebih. Betul. Ditaja. Syarat dia mudah saja. Terima, daftar, belajar, tamatkan pengajian. Jangan fail, jangan tarik diri, jangan tukar program, jangan tukar kampus. That's it. Bajet dia straightforward je. Dia bagi, kau cakap panjang-panjang tadi susah nak faham, kita bagi terus je. Kalau tulis ni kita pakai point form. Bukan dalam bentuk kepengarangan. Baik, so Banjib minta maaf, Banjib kena pergi beberapa komitmen syarat lagi, tapi kita masih bersiaran dengan Puan Wani daripada JPA bahagian modal insan, JPA bahagian pembangunan modal insan, betul? Ya, JPA betul, nama dia panjang tadi tu, nama saya bagi yang hujung lah, bahagian pembangunan modal insan Jabatan Perkhidmatan Awam. Bersama dengan kami hari ini khas untuk kita bawakan informasi berkenaan dengan derma siswa B40 Jabatan Perkhidmatan Awam. Banjib minta izin dulu, akan disambung mungkin Kak Ila ataupun Bang Zack bersama dengan Puan Wani. Silakan Puan Wani, boleh tengok soalan terus jawab. Okey.
hangat Kalau Kak Ella tengok Kak Ella kat belakang tabir tadi kan, apa ni, Kak Wani lah Kak Wani ataupun Puan Wani lah. Banyak soalan-soalan ni laju. Kita tak sempat nak jawab pun, dan juga tim admin kita dekat belakang tabir pun cuba menjawab lah. So jadi hari ini sebenarnya kita sangat bertuah. Kita bawakan Puan Wani ataupun Kak Wani dekat studio kita yang sebenarnya menjawab lah banyak persoalan, dan juga insyaAllah kita akan share juga nanti kita punya short video untuk you all tengok semula lah. Nanti jangan lupa follow. Yang belum follow dulu TikTok kita. So insyaAllah kita akan share nanti mungkin beberapa soalan dan juga mungkin FAQ daripada pihak JPE untuk kita untuk melihat semula lah, sebab kita tengok kat sini banyak soalan yang sama pun. Okay, so mungkin yang baru masuk tetap screen share live kita, mungkin Puan Wani ataupun Kak Wani boleh recap semula. Okey, macam saya rasa soalan berulang, yang mana yuran semester akan ditolak terus ataupun perlu bayar sendiri. Okey, untuk makluman semua, yuran pengajian akan dibayar oleh pihak JPA terus ke dalam akaun pelajar. Jadi pelajar-pelajar perlu ingatlah untuk membayar kepada institusi masing-masing. Ya, betul. So jadi kerisauan di pihak sebenarnya universiti ni bila katakan masuk akaun pelajar tu, so kena kita takut habis lah, betul tak? Betul. Dapat berapa tadi amount tadi dia dapat? RM730 sebulan yang kita akan bayar untuk tempoh 6 bulan terus. Okey, maksudnya nanti dah daftar, dah setuju terima. So yang maksudnya wang yang pertama yang dia dapat tu, duit yang pertama dia dapat sebanyak RM30 tu. Tapi dia akan bersekali 6 bulan tu kita akan masukkan sekali dengan allowance pengajian juga. Tadi ada yang tanya RM730 allowance hari hidup je ke? Lepas tu yuran you pula. Okey, yuran you juga kita akan masukkan bersekali dengan allowance hari hidup tu. RM730 tu allowance hari hidup. Contohlah kalau yuran politeknik RM200 kan, yuran politeknik RM200, lepas tu plus RM730 macam tu. Saya rasa we paid half. Ada saya tak ingat jumlah dia sebenar. Nanti kalau memang dapatkan surat tawaran bila dah daftar, kita bagi surat tawaran masa nak tanda tangan e-promise tu, nanti kita akan ada clear lah. Memang ada jadual semua untuk kalau nampak tadi e-promise tu sebenarnya apa? Kalau pun tanya apa rupanya berkenaan dengan bayaran. E-promise tu sebenarnya selain daripada mendaftar dekat institusi pengajian masing-masing, adalah saya suka nak ingatkan anak-anak semua perlu menandatangan perjanjian dengan kami lah. Memang kita tak ikat apa-apa, tapi kita nak pastikan dia memang betul adalah liability, dia punya tanggungjawab yang perlu dia buatlah sepanjang tempoh pengajian tu, sebab kita menaja dia kan. Jadi e-promise tu tadi ada juga ibu bapa yang tanya apa orang kata dokumen yang diperlukan. Untuk makluman semuanya adalah secara atas talian. Okey. Semua online. Apa pun klik link dekat atas ni. Yes, klik link ni. Dia tak boleh share sebenarnya. Kita Abang Naim boleh paste mula, copy paste mula link kat atas tu. So you boleh copy lah link tersebut, ataupun boleh screenshot dan juga masuk kepada link kita lah. Kalau boleh tengok kat situ saya makan nak buat ke? Betul, saya makan keputusan. Alright, so maksudnya nanti boleh semak lah. So sebenarnya rasa beruntung bila kita orang kira-kira tadi kat belakang. Wah, untungnya kita PTPTN pun tak ambil bayar lagi. Betul. Yang mana dah dapat tawaran, so cepat-cepat. Sebab baru 2,500 yang baru sahkan, so berbaki berapa ribu lagi ni? Ada 7,000 lagi yang belum mengesahkan penerimaan. Sahkan. So boleh sahkan cepat supaya kita kata reserve tempat lah. So tadi sebab ada tadi yang komen saya tengok dah terklik. Tolak macam mana nak balik? Macam mana boleh tolak? Okey, yang Sarah ni dia asyik tanya, tarikh untuk mohon pinjaman ijazah dalam negara bila ya? Okey, untuk makluman semua, tahun ni kita dah tutup untuk permohonan program ijazah dalam negara kita atau PIDN. Kita akan buka semula pada tahun hadapan lah. Dan PIDN ni kita hanya buka permohonannya setahun sekali sahaja. Okey. So buka bulan Mac tahun depan lah. Boleh tengok dekat kita punya laman sesawang, penajaan.jpa.gov.my. Okey, anak dapat diploma politeknik tapi tak dapat derma siswa. Macam mana nak mohon tahun lepas orang. Lepas orang. Okey. Tahun ni kita tak mohon. Tahun ni adalah berdasarkan data Jaya daripada UPU. Yang mana macam saya maklum tadi, kolam ataupun pool B40 itu sendiri adalah 80,000 orang lah yang mereka berjaya dapat tempat di mana-mana universiti ataupun politeknik. Memang kita tak ada rayuan lah. Kita tak buka rayuan. Okey. TVET ada derma siswa, kita ada buka di UP TVET. Saya rasa pun dah tutup untuk UP TVET tu. Okey, UP TVET ada juga derma siswa. Dan kena memohon melalui UP TVET. Okey. So ada salah yang ni melalui UP online. So yang ini derma siswa 9,530 orang ni adalah melalui UPU online. Permohonan UPU online.
So yang belum sahkan ataupun yang belum terima boleh buatlah, kita ada link kat atas ni. So buat cepat-cepat. Sebelum tarikh tutup kita. So nanti kalau dah terlambat nanti memang habislah. Maksudnya kalau yang dah tolak tawaran ataupun tak sempat klik ke, auto akan ada yang rayuan akan dapat kan? Betul. Dia bukan tak rayuan lah. Maksudnya kita akan kena pasti sehingga 25 Jun nanti. Mana-mana pelajar yang telah menolak, bakinya itu kita akan naikkan ranking pelajar dan kita akan hubungi pelajar lah. Sebab dah tak ada melalui UPU lagi. Alright. So maksudnya adik-adik ataupun parents yang ada kat sini tak perlu membuat permohonan. Sebab dia auto data tersebut based on kita punya permohonan melalui UPU online jugalah. Betul. Dan kita telah rankingkan pelajar. Jadi mana-mana yang menolak, ranking sedia ada tu akan naik lah. Menggantikan pelajar yang menolak. Ada yang tanya berapa anggaran satu semester dapat? Itu dah ada yang jawab dah, 4,000 lebih tu. Yang tolong jawab, betul. Okey, berapa anggaran semester dah dapat? Kemudian tadi pointer, berapa nak kekalkan? Okey, pointer kena maintain 2.00 ya adik-adik. 2.00 sahaja. Make sure habis belajar. Okey, kalau tak ada belajar atau dapat kurang. AFC anak dapat satu link ambilan My Policy C. Okey, maksudnya ni dapat tawaran politeknik ataupun college community dan ditawarkan kepada JPA kan. Kalau AFC, maksudnya klik ke link ambilan, kemudian nanti dia akan ada yang link ke JPA, betul? Betul. Sepatutnya macam tu. Dia kena sah dulu ataupun terima tawaran daripada politeknik dulu. Ataupun politeknik ke buat pengesahan terima. Baru keluar link kita. Dia akan keluar link JPA. Betul. Kalau tak tekan memang tak keluar. Betul. Dan juga paparan yang bagi yang dapat sebenarnya, contohnya dia tulis tahniah anda ditawarkan ke politeknik contohnya, dan dia akan bersama dengan tawaran JPA, betul? Betul. Dia dah papar kat situ, masuk link, contohnya tadi FC masuk link ambilan dan My Policy C, kemudian bila dah terima, baru dia akan keluar pada JPA. Okey. Seperti di atas lah. Okey. Derma siswa ni hanya untuk pelajar ambilan diploma sahaja. Derma siswa ni untuk diploma. Kalau ijazah nanti kita ada program ijazah dalam negara. Tapi itu adalah merupakan pinjaman boleh ubah akademik lah yang terkini. Besar tadi Farisa Sabah kan. 4,000 plus tu termasuk dengan yuran. Ya Farisa. Dia ada detailnya. Nanti kalau telah setuju terima, masa kita bagi surat tawaran. Surat tawaran kita punya derma siswa tu akan kita lampirkan bersekali apa yang anak-anak tuan-tuan ataupun pelajar dapat lah. Alright, clear Farisa? Okey, Borak e-promise tu link kat mana? Puan Rafidah dengan Puan Azlina. Kita akan menandatangan e-promise pada bulan Oktober 2025. Bear in mind bulan Oktober 2025. 7 hari bulan, 7 Oktober. Okey, semua bersedia 7 Oktober 2025. Anda semua yang berjaya kita tawarkan derma siswa B40 dan telah pun mendaftar di universiti ataupun politeknik terlibat, minta bersedialah 7 Oktober tu boleh menandatangani e-promise. Semuanya secara atas talian, kita tak perlukan sebarang dokumen daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Alright, mungkin ke UPU pun dapat, TVET pun dapat? Macam mana tu? Tak mungkin lah kot. Tak mungkin sebab kita akan adakan semakan silang. Sebab data ni dia central Maksudnya kami pun di pihak UPU kita tak menawarkan. Sebab tawaran adalah dibuat oleh saringan dibuat oleh pihak JPA sendiri. Okey, Puan Rafidah, saya dah ulang banyak kali. Sebenarnya e-promise akan ditandatangan secara atas talian. Tak perlu pening. Nanti kita akan ajarkan cara macam mana untuk tanda tangan perjanjian kita yang secara online tu. Okey, kita tanda tangan digital saja. Itu lebih lanjut nanti bila kita dah dapat ni lah surat tawaran tu, kita akan adakan taklimat berkaitan lah. Okey. Apa lagi soalan kita boleh tengok? TVET dapat derma siswa ke? Okey, yang tadi mungkin baru masuk dia tanya 7 Oktober tu bayar sendiri. Ya, sebab kalau untuk maklumat ibu bapa ataupun pelajar, sebab kita nak tahu pelajar pergi mendaftar ke tak. Jadi pilihan pertama, minta telefon institusi masing-masing, tanya boleh tak minta kita kata minta lewat sikit bayar yuran, nak tunggu duit JPA masuk, ataupun pilihan lain macam tadi ramai yang kata nak minta bantuan daripada Majlis Agama dan Pusat Zakat dan sebagainya, ataupun pilihan lain juga memang keluar duit sendiri dululah. Okey, buat bayar diri sendiri dulu. Okey, bila kita sebut pasal keluar duit sendiri, sebab tadi baru pagi tadi sebab Kak Ella tengok kat bawah tadi ada parents yang datang, parents India lah yang datang, dia ditawarkan ke UPM Bintulu. So jadi dia kata saya tak ada duit. Dia dapat dia dapat derma siswa JPA. Dia kata dia macam nak tolak tawaran sebab dia kata tak mampu nak pergi nak fly walaupun dapat bantuan. So dia kata macam mana dia nak buat untuk
sebab dia tak ada duit nak beli tiket flight. So mungkin boleh bantu untuk yang kes macam ni. Okey, untuk JPA kita tak ada mengeluarkan sebarang bantuan awal lah. Sebab kita memang kita perlukan dokumen lengkap. Sebab itu nanti kita mention 7 Oktober tu untuk tanda tangan kita punya perjanjian. Sebab apabila perjanjian lengkap dan pegawai kerajaan tanda tangan, barulah sebenarnya kita boleh keluarkan buat bayaran. Tapi pada masa ini kita tak dapat bantulah kalau macam tu. Mungkin dia boleh mohon bantuan daripada universiti terlibat atau sebagainya lah. Okey, so mungkin nasihat yang kita boleh bagi kepada calon-calon yang dah terima tawaran JPA, mungkin boleh terima dulu sebab yelah betul benda tu banyak. Betul. So mungkin option yang boleh ada sama ada mungkin boleh berbincang dengan pihak universiti, contohnya UPM Bintulu, macam mana dia orang boleh bantu dekat sana. Betul. Dari segi tiket flight dan juga mungkin bantuan awal ke, tapi bantuan awal daripada pihak JPA memang tak adalah. Tak ada. Okey, Rafidah tadi tanya kalau dah setuju terima itu saja, tak perlu print apa-apa, klik saja setuju terima. Data anda dah ada dalam kami punya data lah. Ya, okey. SEM 2 boleh mohon JPA ke? Untuk diploma derma siswa B40 ni memang untuk tawaran awal untuk mendaftar sahaja, tidak ada untuk semester akan datang, tidak seperti program ijazah dalam negara. Ya, so maksudnya dia akan dapat full package sepanjang pengajian dia lah kan. Betul. Okey. Betul, kena dahulukan duit sendiri. Betul. Yang tu kena bincang lah. Kalau katakan tak boleh dengan keluarga, mungkin boleh bincang dengan pihak universiti. Sama ada saya tak pastilah nak tangguhkan, melewatkan pendaftaran sehingga dapat duit ke ataupun macam manalah, boleh berbincang dengan pihak HEP di universiti ataupun politeknik masing-masing lah. Alright. Okey, derma siswa ini hanya menaja program diploma. Kami tak taja program asasi. Ada juga yang masih tanya dapat satu SEM sahaja ke tidak. Kita taja sepanjang pengajian. Kita memang taja sepanjang pengajian sampai habis belajar. Aduh, seronok betul lah. Rasa macam jealous ni. Tapi rezeki sebagi yang dapat tu syukur, Alhamdulillah. So boleh cepat-cepat buat setuju terima lah. Puan yang kata dapat one off bantuan zakat. Oh tidak, sebab kita maklum untuk permulaan pendaftaran ni kita tahu ramai yang tak berkemampuan. Jadi kalau ada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bantuan zakat one off tu, terimalah. Sebab duit allowance kita macam nak masuk lambat lagi kan. Jadi terima dulu. Sebab dia one off je pun. Kalau one off tak ada isu kan sebenarnya. Tak ada isu. Alright, kalau dapat tu boleh lah. So boleh tengoklah di kawasan masing-masing, kadang-kadang ada je bantuan-bantuan lain yang boleh membantu kita kata untuk bantuan awal lah untuk persediaan. Kalau dapat JPA minta yayasan. Kalau yayasan ada bantuan one-off, saya rasa itu juga membantulah pihak tuan-tuan dan puan-puan. So kita kira dah 1 jam kita bersiaran. Mungkin kita boleh recap semula. Terima kasih Kak Ila nak ucapkan lah kepada Puan Syazwani lah. Yang bersama kita merungkai lah banyak lah yang kita tak tahu. Dan hari ni banyak kita dapat lah daripada Puan Syazwani sendiri. Terima kasih kita ucapkan di studio kita, insyaAllah. Yang ada dalam live kita nanti, teruskan follow TikTok BKPA Review. InsyaAllah kita akan buat short video juga berkenaan dengan soalan atau mungkin ada infografik yang kita akan sharekan dalam kita punya media sosial kita. So follow, yang belum follow dulu. Terima kasih kita ucapkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen seterusnya hari Isnin depan. InsyaAllah. Terima kasih Puan Syazwani. Jangan lupa setuju terima. Jangan lupa setuju terima. Mungkin last kata-kata akhir mungkin boleh recap semula sebelum kita end live. Bila dah dapat, jangan fikir panjang. Macam Abang Cik tadi pun dah pesan, terima saja, belajar diploma, mungkin bukan bidang, bukan minat, tapi sebab pun telah ditawarkan derma siswa B40, pergi belajar sebab anda ditaja. Okey, kemudian nasihat saya, setuju terima. Yang dah terima, setuju terima. Ada baki 7,000 lagi yang masih belum setuju terima. Ya, betul. Okey, ada 222 orang yang dah semak tapi masih belum setuju terima. Ya. Saya nasihatkan istikharah cepat-cepat, semoga dapat ilham untuk setuju terima kita punya tajaan. Ya, betul. Itu saja daripada saya lah. Tahniah bagi yang dapat. So Kak Ila nak ingatkan semula, so kita punya permohonan rayuan untuk UP Online sehingga 25 hari bulan. So berbaki lebih kurang 5 hari lagi. So yang belum setuju terima ataupun dah dapat tempat Puan Wani dah dapat tempat, Alhamdulillah. Dan berserta dengan tajaan, terimalah. So bagi yang dah dapat tempat nak tukar program mata sesi, tidak boleh tawaran adalah muktamad. Dan juga bagi yang tak dapat mana-mana tawaran ataupun dah dapat sijil, dia nak mohon ke program diploma, boleh buat rayuan di ni kat sini, upu.mohe.gov.my. So rayuan boleh dibuat lah. Tadi ada yang kata telah tekan kita punya ni, dia kata tak jumpa maklumat tak ditemui, tapi
Tapi kalau dia sebenarnya memang pelajar yang dapat nama siswa tapi maklumatnya tak ditemui, minta emailkan kepada kami. Okey. Penawaran LSP. Penawaran lsp.jpa.gov.my. Tapi kalau sebenarnya dia tak dapat nama siswa, dia saja-saja masuk, memang maklumatnya tak ditemui. Ya. So nak cuba-cuba jaya nak cuba jaya. cuba jaya. So maksudnya kalau tak ada dalam surat tawaran pun, kalau tak ada tahniah anda ditawarkan berserta JPA, tu maksudnya tak adalah. Kena clear kat situ apa-apa pun boleh buat panggilan telefon lah kepada kami jika masih ada banyak persoalan yang terbuku di minda. Boleh telefon, boleh print screen lah, screenshot. Boleh screenshot alright. Okey, so kita sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua yang join kita punya live kita pada pagi ini. Saya rasa memang sangat padat dan juga kita kata memang banyaklah membantu kita di sini juga untuk mendapatkan maklumat yang terkini daripada orang yang sepatutnya. So jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen seterusnya nanti. Follow TikTok kita. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys. Okay, bye. Assalamualaikum.